도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari Berminyaknya tu. Hari ni kita dah Ramadan yang 13. ke-13. Okey, alhamdulillah semua masih hidup lagi. Okey, saya nak cerita dulu. Semalam saya pergi dengar tak kejap saya betulkan saya punya mic. Okey, semalam saya pergi dekat bazar. Saya pergi dengan kawan saya pergi bazar. Bukan bazar, pergi pasar. Lepas tu, awak tahu tak? Saya kan dah cakap saya nak buat menu apa tu, air mi hainan. Okey, mi hainan tu dah settle lah kan. Saya nak buat lah air Cairo Amin yang apa bandung soda lychee tu. Lepas tu, saya pun pergi satu kedai ni. So, saya bayar. Lepas tu sampai rumah, saya tengok benda tu tak ada. Benda apa? Lychee tu tak ada. Okey. Awak tahu buat apa? Tertinggal ke? Tak, saya ingat balik. Saya memang lepas bayar, saya masukkan duit, saya tunggu jalan. So, saya tak ambil pun barang tu. Tapi pari-pari kan ada? Tak ada pagi. Sebab tu lah tak ada. Sebab saya tu tertinggal. Okey, faham. Sebab biasanya kalau ada pagi akan bawa kan. Saya tinggal jalan je. So macam terbiasa. So saya tertinggal saya punya lychee. Waktu nak buat tu semalam nak buka puasa, tak ada benda tu. Lisa Bella kata apa? Isabella tingkatan 2. Okey. So hari ni topik kita nak bincangkan tentang trend lagu raya. Itu kita dah cakap pasal kuih kan, kuih favourite cikgu-cikgu ni, dia nak jadi kuih apa. Kita nak tanya pasal apa? Lagu raya favourite yang bukan kalau kita tengok kan sekarang trend lagu raya dia macam makin pelik-pelik kan. Dia tak ada jiwa dekat situ. Sebab bagi saya lagu raya tu menyampaikan macam hasrat kita kan, keinginan. Biasanya kalau macam dia melalui lagu ni kita dapat sampaikan hasrat hati kita. Sebab tu kata lagu tu melambangkan apa perasaan kita. Jadi bila lagu raya yang pelik-pelik ni sekarang ni yang kadang-kadang macam tak ada nilai, dia tak ada nyawa untuk kita menghayati. Tapi tak semualah, ada je lagu raya yang best untuk masa sekarang ni kan. Contohnya macam lagu apa tu? Lagu Iman Troy apa? Jom balik kampung. Jom balik kampung tu pun okey. Salah ke? Jom balik kampung. Itu reka sendiri. Itu betul lah lagu tu. Itu nak balik. Kau kan kalau aku salah kau cepat je punya apalah. Tak, mana ada jom balik. Nak balik tu Nabila Razali. Okay, Iman Troy terus. Tu dia bentak Iman Troy tak tengok YouTube Minta maaf Iman. Janganlah mungkin. Ini kita lock lawak ni memang paling lawak. Tu namanya saya memang dengar je. Saya suka dengar lagu tapi saya tak saya tak kisah. Saya tak peduli artis sebenarnya. Saya peduli diri saya je. Sebab macam Alif Syukri saya tahu. Tahun ni Alif Syukri dah buat lah lagu dia yang lebih berkualiti sikit lah kalau dibanding dengan macam tahun sebelum ni kan. Lagu raya macam tahun ni yang saya suka apa tu, aku cakap lagi kau salah, yang apa tu, yang ketupat. Ada rendang, ada ketupat. Ketupat ni dibungkus. Tu lah. Apa dia? Mimi Fly tu lah. Mimi Fly. Ada yang ketupat, ada Mimi Fly. Tu lah. Tu pun saya suka juga. Ada lah lagi beberapa lagu raya. Jadinya sekarang ni saya nak menyanyi, memang saya tak pandai lah. Saya tak pandai menyanyi, tapi saya suka dengar lagu. Saya nak tanya awak, kalau awak dengar lagu, awak akan menghayati lirik dia dulu ke ataupun awak akan menghayati dia punya music dia dulu? Yang pertama sekali dia punya music dia lah. Macam kalau dia catchy, senang macam bukan KFC, catchy. Nanti hang search catchy tu maksud dia apa. Catchy. Macam rentak dia tu senang kita nak ikut apa semua macam tu lah. Lagu tu sedap didengar. Macam tu. Macam sama dah macam lagu Mimi Fly tu yang betul, dengan muzik dia dulu muzik kan. dia sedap. Faham sangat kan. Ada orang kata kan, saya katalah kalau kita sedih kita akan dengar lirik dia, tapi kalau kita gembira kita akan dengar
music dia sebenarnya. Betul tak? Betul, So kalau tayang-tayang macam ada setengah lagu tu kalau kita dengar kita rasa sedih, kita akan menyanyi. Itulah perasaannya manusia kan. Kadang-kadang melalui lagu. So kalau Aziha nak sampaikan satu perasaan tu, bolehlah melalui lagu nak bagi kat saya. Saya suka, tak adalah orang nak bagi kat saya lagu ni. Okay. So awak rasa apa lagu yang saya suka? Kalau lagu yang zaman dulu-dulu. Yang dulu-dulu lah saya suka lagu. Saya selalu suka artis ni daripada dulu saya memang suka dia. Selain saya suka diri saya sendiri lah. Cuba teka. Apa arti lama? Taklah lama juga. Tapi dah lama jugalah dia kiranya sekarang. Lelaki perempuan? Perempuan. Siti Nurhaliza? Ya, betul. Aziha dia memang pandai ya. Aziha memang kita jodohkan bertemu di lahiran lalu. Saya rasa Aziha memang kita dijumpakan. Saya cerita pasal semalam tu yang saya kata yang kali. Tak habis lagi cakap yang Laici, betul? Okey, Laici tu memang dah hilang lah kan. Saya nak beritahu yang hari tu saya call awak, lepas tu keluarlah gambar awak yang kat dalam dalam talam. Dalam talam tu. Lepas tu saya cakap dengan budak ni, Cikgu Azia tu dulu saya jumpa dia dekat dalam nasi lemak. Saya beli nasi lemak, ada jumpa dia dalam tu. Dulu dia kecil macam tu. Budak ni kan macam confused. Ya ke cikgu? Yalah, awak ingat saya tipu ke? Saya cakap serius kan, muka dia orang macam terkebut-kebut. Dia cakap, cikgu ni, cakap kau tanya lah Cikgu Aziha. Itulah kita orang punya pertemuan. Selain saya jumpa Aziha kat dalam bungkusan nasi lemak, sebenarnya saya jumpa dia waktu saya jalan-jalan dekat tepi pantai tu. Tu dia. Ya, itulah kisah kami. Yelah orang kata. Okey, nak sambung tadi. Saya nak. Okey, saya cakap tadi kat TikTok tu orang kata kalau kita ni dengan orang tu kan, macam kita cakap kita boleh ada chemistry dengan seseorang tu disebabkan sebenarnya kita pernah jumpa dia dekat alam roh tu. Jadinya kita ada juga kadang-kadang macam kita tak boleh ngam kan dengan orang tu kan. Tu sebab mungkin lah dekat alam roh tu kita tak pernah jumpa dia. Ataupun masa dekat alam roh tu bercakaran. Mungkin lah masa tu. Saya rasa mungkin waktu tu cat awak dekat tu lah yang saya baca ada ustaz. Siapa tahu dekat TikTok tu lah dia cakap sebenarnya kita ni dah dipertemukan. So, ada dah aku ada tengok. Kalau kita baik, insya-Allah kita bertemukan dekat syurga nanti. Sebab tu dan saya sukalah nak dengar kan. Saya ada baca buku ni. Orang kata ada satu, orang kata syafaat kan. Bersahabat ni pun sebenarnya dia ada syafaat yang akan sampai kita dekat syurga sebenarnya. So kalau kita rasa macam kita mak buat apa, buat baik dengan kawan-kawan kita kan, sebenarnya ada benda yang Allah akan bagi, letakkan letakkan kita kat syurga disebabkan kerana kita bersahabat dengan baik. Okey. Awak lagu raya awak suka lagu raya apa? Kalau lagu raya sebenarnya kalau yang baru lagu Siti sedap kan, lagu Siti kan. Sesuci Lebaran semua tu. Kalau lagu lama lagu P. Ramlee, Denda Perantau, itu antara yang tak jemu didengar. Kalau dulu dekat asrama dulu lagu yang paling best kita orang nak suka dengar adalah lagu Jom Balik Kampung. Aku kalau hang cakap-cakap ni dia macam nervous pula sebab kadang-kadang hang main petik je kan, asal berbunyi. Okey, siapa nyanyi? Mbak Sudip. Tu dia. Kampung. Balik. Okay, itulah. Tak ada lah Jom Balik Kampung. Aku ni suka dengar je. Saya memang tak pandai sangat. Abah aku punya favourite lagu raya Siti. Bukan Siti, lagu Siti yang Sayu. Lagu tu. Lagu apa? Ayah Bonda. Ku ingin berulang. Saya favourite Abah. Ya, alhamdulillah. Okey, itulah kita nak tanya pula cikgu-cikgu ni. Lagu favourite dia, lagu lama ke lagu baru? Lagu